Betul atau salah kita tak tahu, tapi bukti itu yang penting. So, saya nak jelaskan pada anda bahawa itu satu elemen. Tapi kalau kita boleh percaya pada elemen-elemen yang tak ada bukti ni, kita boleh terperangkap lah dengan perkara-perkara yang salah. Baik, saya tak tahu mana saya berhenti tadi. Tapi saya nak sambung tentang gerakan agama ni, yang telah tidak dijelaskan dalam narratif sejarah dengan jelas. Baik, gerakan agama ni dijelaskan memberikan peranan yang sangat besar. Perjuangan gerakan agama ini di zaman awal sampailah bermulanya dalam bentuk organisasi politik, Mata Hizbul Muslimin pada PAS dan gerakan yang lain. Dia tertinggal dalam sejarah kerana orang lihat agama ni remeh, tidak penting. Ini bincang agama saja, tidak begitu beri sumbangan. Masyarakat tertutup, terpengaruh dengan perjuangan agama ni. Itu ada dalam buku kita sebut macam tu. Kalau kita sebut sarjananya seperti Sonano, Roth ni sangat popular lah, banyak bincang tentang kaum muda. Kemudian yang tulis buku tentang John Funston. Buku ni kalau orang baca bagus sangat, buku oleh John Funston. Banyak yang saya setuju. Ini buku yang bagus. Tapi nak cari tak tahu kat mana. Sendiri pun tak tahu nak cari kat mana. Saya punya hilang, tak jumpa. Nak datang sini nak baca buku dia, tak ada. Itulah saya kata kita sendiri kena tulis lah, kerana kena betulkan lah apa yang ada pada hari ini. Macam saya hari ini saya bawa tentang buku oleh Akah ke apa ni, panel pengkaji sejarah PAS dalam arus perjuangan kemerdekaan. Saya baca banyak yang tak betul, faktanya kena dibetulkan. Dan saya nak ceritakan, oleh kerana tulisan tentang golongan agama ni dia tak banyak, tak begitu nampak, dan sarjana kita ni dia pergi belajar London, pergi Perancis, pergi Belanda, pergi Australia, balik. Mikiran dia ni kita panggil sebagai Eurocentric. Apa saja nak bincang dia fikir dalam konteks Eropah. Konsep-konsep dan sebab istilah-istilah digunakan. Macam raja ni berkuasa mutlak, itu istilah Eropah, absolute monarki. Diterjemah jadi kuasa mutlak. Kemudian ada disebut Melayu ni, sistem zaman Melaka ni,